Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, berjumpalah menekan subscribe dan tombol loceng, tanda sokongan anda dan juga untuk notifikasi video-video terbaru pada channel ni. Baik, tarikh pengumuman pembayaran SDR Fasa 3 dan semakkan sekali. Seperti yang kita dah sedia maklum ya, ada tarikh yang telah disebut dan dikatakan sah pada pembayarannya ialah pada 24 hari bulan Mac. Okey. Well, itu mungkin tarikh yang sangat diyakini akan berlaku. Tetapi kita kena ambil maklum perkara ni bahawa tarikh semakan dan pembayaran juga penting. Yang mana kita kena tunggu suatu pengumuman rasmi untuk memudahkan penerima-penerima yang terdiri daripada penerima yang mengambil di kaunter. Ya, jadi untuk penerima yang mengambil di kaunter Bank Sepanjang Nasional, penting sangat untuk anda tahu berkenaan dengan pengumuman ni ya, sebab anda tak boleh terus meluru ke bank pada hari yang disebut ya, kerana selagi tidak ada suatu pengumuman rasmi daripada MOF ya, tiada penunaian dibenarkan. Bermaksud dekat sini, kalau benar 24 itu satu tarikh pembayaran ya, maka kena ada ataupun wajib ada suatu pengumuman. Yang menerima secara pengkreditan kerana akaun bank mungkin tak ada masalah tentang perkara ni ya, kerana sama ada 24 ataupun 25 ataupun lagi awal daripada itu tidak menjadi soal ya, kerana anda hanya perlu menyemak secara online banking saja ya, dan tidak menjadi isu sangat, tapi dia akan menjadi satu isu yang berat ya, untuk penerima-penerima yang mengambil di kaunter, yang mana ramai terutama warga emas ya, yang tinggal di kampung dan pedalaman. Penting untuk mereka mengetahui tarikh yang betul-betul telah pun diumumkan. Okey, jadi untuk makluman semua ya, sekiranya benar bagai dikata oleh banyak pihak ni, tarikh 24 ya ialah tarikh permulaan pembayaran. Jadi ambillah maklum bahawa itu tarikhnya, pengumuman pula akan berlaku sebelum tarikh tersebut ya, yakni sekitar hari Jumaat, hari Sabtu ataupun hari Ahad itu sendiri ya. Jadi beberapa hari sebelum tarikh yang diperkatakan itu semestinya wajib ada suatu pengumuman rasmi ya, secara siaran media, pernyataan media ataupun Perdana Menteri sendiri yang bercakap. Jadi sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi ya, yang mana jikalau benarlah 24 ataupun 25 itu tarikh pembayaran ya, maka pengumuman rasmi akan berlangsung 1 hari atau 2 hari sebelum tarikh pembayaran rasmi tersebut. Dan daripada situlah nanti ya, penerima-penerima terutama yang mengambil di kaunter BSN boleh dengan yakinnya pergi ke kaunter BSN. Okey, aku harap perkara jelas. Dan penerima-penerima yang mengambil di kaunter ni ambil maklum ya, selagi tidak ada pengumuman daripada MOF ya, Kementerian Kewangan, jangan terus pergi ke bank walaupun tarikh itu tular, walaupun tarikh itu benar sekalipun. Kena tunggu pengumuman. Pendek kata, semualah kena tunggu pengumuman ya. Okey, jadi dipermudahkan semua urusan kita. Dan ya, jika benar 24 itu, maka pengumuman haruslah ada sebelum 24. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua. Sabar menanti pengumuman. Pengumuman penting sebab kita nak tengok pembayaran sekali, amount dan sebagainya. Bukan setakat kita nak tahu tarikh saja, tapi kita nak tahu butiran pembayaran kita. Itulah pentingnya suatu pengumuman dan semakan. Semakan tu penting, kita kena buat semakan. Baik, jumpa pada yang akan datang. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.